Hello guys, welcome back. Mari kita balik. Bismillahirrahmanirrahim. What a long day guys. Ramai nak mampus orang hari ni. Alright, Bismillahirrahmanirrahim. Wah, masih ada lagi budak-budak. Yalah, hari Minggu kan, dia lagi betul. Hari Sabtu. So kita lalu jalan yang agak menyusahkan diri aku. Lalu jalan jauh lah, apa lagi. Mana nak pergi ni? Besar kucing ni. Macam anjing siap. Oh pacot. Kau ni dengan lampu tak ada. Terkejut aku. Wah, ni geng-geng kereta ni. Geng-geng kanjor-kanjor dah sunyi lah. Dah tak ada orang kat sini. Tapi memang aku tak nak ada orang pun kan. Kalau ada orang yang buat kecoh lain kan, malas aku. Deng 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 deng. Alamak, 10, 8, 7, 6, 8. Tak sempat. Mana orang ni? Mana budak-budak Rezek ni guys? Tak ada pun budak-budak Rezek. Diorang balik awal aku ingat budak-budak Rezek ni. Maklum lah kan, diorang ni apa ni, budak-budak Rezek kan, diorang kebanyakannya dah veteran kan. Dah ada anak bini kan. Takkan nak balik lambat kan, pukul 3, 4 pagi pun nak balik. Jadinya diorang ni lah, diorang balik je lah pukul berapa kan. Balik awal sikit kan. Ni budak tadi ni, wish, ada apa tu? Leher dia macam Ultraman lah. Ni macam Ultraman. Dia teng 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 teng. I wanna hold you just for a while. If the world was ending, I wanna be next to you. Ya, aku boleh lalu sini lah. Mari guys, kita lalu. Saja-saja lalu. Alamak, tu apa asal berkelip macam polis punya tu je. Ada rock block ke? Rock block ke? Boleh ke lalu sini kan? Boleh. Dia mungkin sampai pukul 12 macam tu. Lepas tu dia dah buka balik lah jalan dia kot. Maklum lah, aku ni jarang nak cuti nak lalu sini kan. Jenis aku kalau cuti main game. Ni diorang baru cleaning kan ni. Yang sampah banyak lah. Mungkin pukul 12 tu dia dah buka balik lah jalan tu. Nampak nice je kan bila dia dah kosong ni. Kalau tak ramai manusia. Kita jalan, kita kena nak berhenti. Kita gerak lah bukan ada orang pun. Right next to you. Kau ni ada geng-geng Rezek member. Dia kata apa? Lawa Mazda. I hear Jerusalem bells ringing, Roman Catholic choirs are singing. Remind me of my sword and shield. Cak hujan lah. Lalu dalam lah Lalu dalam lah. Lalu luar lah. Sekejap, traffic light dia ni aku confused. Mana dia punya hijau dia? Yang ni lah kan. Nampak sengit semacam je. Mana satu traffic light yang untuk ni? Patut kat tengah tu kan. Tu, tengah-tengah tu. Patutnya ada traffic light. Mungkin ada orang langgar, ada accident ke apa kan. So, entahlah. Infasha Corner. Aku pun perasan ada mamak tu sini. Infasha Corner 24 jam. Kat sini aku ni ingat ada lubang. Aku dah lama tak ada sini. So, aku pun tak ingat belah mana lubang. Ni dia. Okay, dah dapat elak dah guys. Hari ni aku bernasib baik. Ni sebab lampu dia dah terang kan. Sebelum ni gelap tau kat situ. Yang dekat ada kat tempat yang ada lubang tadi tu. Ni dia dah pasang lampu ni lah. Bagus lah. Itu kalau siapa buat laju tu memang biasanya akan terkena. Kalau korang memang tak cam kan lubang tu kat mana. Macam aku dah tahu dah kat mana. Kereta Wajar ni dengan kereta Saga depan tu, dua-dua kereta tu ada meter tambahan. Banyak-banyak meter tau. Meter. Ni pun meter. Ni geng-geng mana ni? Ni geng bas sekolah tu ni. Dah dekat baru nak bagi signal. Kau ni sanalah sikit. Kau nak pergi mana? Macam tu kau nak pancung aku. Kau siapa sial? Kau dah lah bawa nak ada orang ke bini kau ke apa. Sekejap lagi aku dah langgar kan. Aku ikut belakang orang lah. Mesti diorang ingat aku ni siapa kan. Padahal dia bukan geng aku ni.
Tapi itulah, diorang bawa slow sangat lah. Tadi sebelum aku balik, aku ada baca lah komen-komen korang kan. Aku ada yang latest ni lah. Even yang video lama-lama pun ada yang korang komen apa semua kan. So aku shock lah bila baca komen kan. Walaupun komen tu ada juga komen yang mengecam lah apa. Tapi aku okey je. Sebab aku suka baca komen. Daripada video tu tak ada apa-apa, tak ada komen, tak ada apa-apa kan. So bila ada komen tu, so macam syok lah. Kau ni. So bila baca komen tu kan, tak adalah bosan kan tengok video tu dengan tak ada komen semua. Korang rajin-rajin lah komen kat video aku. Tak kisahlah, kau komen je lah apa-apa. Nak kecam pun boleh, tak ada hal. Nak kecam aku tak layan lah. Buat-buat macam okey lah kan. Ni yang tadi ni wah, Superman. Adakah hari ni ada game kat depan ni? Tapi tengok daripada sini macam tak ada je, kosong je. Biasa kalau ada game depan tu dekat ni kan, dekat sini lagi dah penuh dah kereta yang parking tepi semua, budak-budak motor semua kan. Belum, satu lagi. Baru jalan. Allah, kucing mati tu. Kesiannya. Aduh, balikan jap lah. Tak sabar hati aku tengok lah macam ni. Ceng. Macam mana lah kau boleh hidup dekat sini ni? Allahu Akbar. Okay. Right. Sanitizer macam biasa. Sebab aku pakai glove, tapi aku spray je dekat glove aku. At least tak adalah ada kuman ke apa benda kan. Wanginya sanitizer ni. Alhamdulillah. So guys, bye-bye kucing walaupun dah mati. So guys, kalau korang nampak kucing ke apa ke yang tengah jalan tu, kalau boleh korang alihkan lah kan. Kalau dah hancur tu mungkin korang dah geli ke tak berani, tak apa lah. Tapi kalau boleh korang macam ni kan, dia elok lagi body dia. So kalau boleh korang alihkan dia tempat yang ada rumput lah. Sebab dia akan reput. At least boleh reput lah dekat rumput. Kalau korang alihkan dekat atas jalan ni, macam tepi kan, tar dekat sini ni, dia tak boleh reput tau. Silap bangkai yang makan nanti. Bangkai pula. Silap dia jadi bangkai, burung-burung, gagak ke benda yang makan. So korang, ni bukan nak cakap pecinta kucing ke apa kan. At least kau sebagai manusia, kau fikir sendiri lah benda tu. Tapi kalau macam anjing ke apa, yalah kita kan, kita orang Islam, nak pegang anjing pun susah kan. Dia boleh tapi agak leceh lah kan. Kau nak kena sertu bagai semua. Tapi kalau kau ada benda macam plastik ke apa, kau ni je lah, kau alihkan lah. Guna apa-apa kan, kau lapik dulu. Tapi so far anjing aku tak pernah lagi lah aku alihkan. Mostly kucing je lah. Sebab aku ada perasan macam kucing mati ke apa kan, kalau boleh korang alihkan lah dekat yang ada rumput ke apa benda kan. Kau jangan alihkan dekat tar. Ada aku tengok yang diorang alihkan, memang dah alihkan betul, tapi dah alihkan kat tar. At least tak boleh reput tau. Dia tak boleh reput kat tar tu. Kalau kau alihkan dekat ni, lama-lama nanti dia hilang. Dia reput sendiri. Dengan tulang-tulang sekali reput. Betul? Tak percaya? Cuba kau Google. Tiba. Alamak, aku bawa pun macam kura-kura kan, slow kan. Bila nak sampai? Dah nak pukul 4 dah. Aku balik tadi pukul 3. Biasa dah sampai dah 40 minit kalau malam. Kalau setengah jam je. Tapi sebabkan aku sibuk nak lalu tu lah, lalu sini lah kan. Allahu Akbar. Mana geng-geng ni nak pergi? Tu dah, kasih jalan. Willy sekali bang. Okay, turn kita untuk jalan. Bismillah. Tengok dulu kiri. Ni aku rasa memang terus tidur ni. Allahu Akbar, mengantuknya. Okay lah guys, aku rasa sampai di sini saja. So kita jumpa di episod yang akan datang. So stay tune guys. So kita ciao.